I will be best man. Hai Syarul, buat apa ni? Beli bunga plastik. Bunga plastik? Oh, namanya bunga plastik? Tenang. Cari barang hantaran. Cari barang hantaran bunga je. Tadi I nak ikut ni. Biar malu. Nak ikut masa cari sini-sini. Ada ikut eh? Hah? Sebab ni dah. Menegak je. Serius lah. Tapi tadi kat sini, I lupa nak kita ni. Masa ada macam tu? I nak hantar kat Oh, YouTube. YouTube? Kita boleh cicil lagi? Yang post. Nice. But I buat thumbnail, right? Saya tadi jalan. Jadi taman bunga. Taman bunga. Tak naik je. Macam mana? Macam ni tak naik je. Dalam ni warna lain. Ha? Serius lah? Ni warna apa? Ni warna apa? Cuba teka guys. Ni warna apa? Ni I rasa. Uyuh. Tu balik. Macam mana? Dia rasa macam mana? Okey. Faham tak? Okey kot. Okay. It's like a macam warna dusty pink. Macam mana cantik? Gambar dia. Serius tak? Kecil pula. Kecil pula. Bukan saiz dia Bukan saiz dia tu. Allah, licin lah pula. So the last time I came here, I datang sini, saya beli barang untuk adik saya. Ini dulu bukan. She's looking for this flower that she randomly took from I don't know where. So dia sedang mencari mana yang sama. Kena. Macam lah mana? Ada pula dia ambil kat situ. Udah macam buta tu macam ni. Hello, so sekarang kita dekat GM. At GM kita nak pilih barang hantaran. We decide to take this one so that boleh pakai untuk Fina and also for me. Take this one. Berapa ni? Berapa mana? 7. I will be best man. Saya jadi best man sedangkan you boleh jadi best. So sekarang ni adik saya dah settle. Untuk saya pula lah. My god, sini tak ada lighting lah. Sini lah. Tapi tadi tempat berantai. So kita orang tadi dah beli cincin. Tapi I tak ikut sebab macam I malu. Okay, mana persnya? Kita buat-buat macam tak ada apa je lah Tada! Lepas cari barang sushi. Halo, Assalamualaikum. So hari ni the next day. Guys, tengok ni. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Sakit. Sebab Cuya masakkan untuk orang mengandung.
saya terpaksa berkorban jari saya. Hari ni, the plan is macam nak pergi GM Klang because macam nak cari something like, bukanlah tudung, bukanlah juga veil untuk baju tunang. This is my colour. I pernah pakai baju ni sebenarnya. Sekarang ni I dekat restoran Kukus. Macam nak beratur lah. Because we have to beratur untuk dapatkan tempat pergi breakfast. Lepas tu Syah akan pergi GM. Pergi GM tu kalau jumpa barang kita beli, kalau tak ada kita balik. Lepas tu Syah nak pergi subscribe gym. Okay, so that's the plan. Kita tahu lah nak cakap apa. I tak pandai nak vlog lah korang macam mana ni. But yeah, itulah dia. Talk to you guys later. Ui, apa pasal tiba-tiba dia ada flash pula tiba-tiba sister. So sekarang ni saya dah sampai dah dekat gym. Satulah, I macam takut korang. I takut sebenarnya nak pergi tanya ni. So, wish me luck. Apa mana? Tu flower mana satu? Tu flower mana satu? Okey, tunjuk mana nak letak. Okay, perfect. Allah. Tu dah habis dah? Oh, ni lagi tinggal satu ni. Tinggal satu ni je. Okey. Ada four flower. Mana? Apa tu? Tu apa? Tu apa panggil dia? Tu Caesar. Pandai. Uyo. Uyo. Siapa yang? Ada. Ada. Dah nampak Tengok. Macam ni lah, kita macam ni dulu lah. Betul? Macam ni, tapi ni macam cantik sangat. Macam I pun macam tak cantik pun. Apa yang tak cantik pula? Hai, selamat pagi semua. So sekarang ni saya dah on the way nak pergi K-Fitness. Tu dekat BJ. So saya pergi situ. Katanya sampai sana pukul 9. Sekarang ni dah 8.51. Saya baru keluar dari rumah. Betul. Daya tak ada. Daya tak ada kat sini. Tak ada. Ada ibu Daya ada. Ada tepak sini. Rumah Daya. Hi everyone. I'm getting engaged. So sekarang hari Isnin. Sekejap tu. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Jumpa datang. Jumpa datang. InsyaAllah. Jumpa Sabtu. Terima kasih. Jumpa Sabtu ni. Tu? Kat sini. Sini. Okay. Supaya tutup. Ini kesu ya? Ya, kesu. Ni boleh gam kan? Boleh kau. Kasih kita ni. Kasih terus macam tu. Kasih macam nampak lah dia punya
Terima kasih. Terima kasih kerana membantu saya. Tolong cucuk-cucuk. Lebih pada 2 meter ni. Dah macam kebor. Bro, Bro lock bro. 2 meter saja bro. Dah bagi tahu dah. Hai. So, hari ni saya nak borak sikit lah kan. Hari ni saya ambil cuti. Sebab apa? Sebab saya nak tunang. Yep, I'm getting engaged. Lagi hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Lagi 2 hari lah kiranya. Saya tak tahu nak siapa, tapi saya harap semua berjalan dengan lancar. So, bila situation sekarang macam ni lah dia ya. Dia macam serabut sikit. So, semalam baru je pasang ni. Serabut juga. Lepas tu, sebelah sini, ini I nak buat untuk board. Tapi tak buat lagi. So maybe kejap lagi I buat. Ataupun malam ni macam tak ada buat apa-apa. So maybe this one. Lepas tu belakang tu kemungkinan I akan pakai hand bukit. So this one from Syarul. Ni gambar-gambar saya. Tada! I dapat ni guys. So yeah, hari ni I nak buat goodies. Goodies ni macam ni. Ini pewangi tau. Macam boleh tak untuk baju. Our tag. I buat sendiri je. Lepas tu, tengok tangan macam dah kedut-kedut dah. Lepas tadi I kemar-kemar. Sekarang pukul 1 lebih. So lagi 2 jam, pukul 3 macam tu. Lama nak sampai. So lagi tunggu kat bawah. Lepas tu macam nak makan. Tu je lah untuk sekarang ni, tak ada apa pun. Tapi kita nak settlekan goodies first. And yeah. So for hantaran semua, cuba sendiri tau. Yesterday kawan Cuya, Akila dia tolonglah gubah-gubah tepak siri. Actually tepak siri ni dia pinjam kawan saya. Hari Sabtu lepas saya pergi jumpa Ibu Daya. So Ibu Daya bagi pinjam lah. Thank you Ibu Daya and Daya for helping me untuk bagi pinjam. Saya terharu tapi saya tak nak nangis. Saya tak nak nangis sekarang. So actually persiapan ni semua dah lama ke? I think after raya macam dah start beli sikit-sikit. Dah start macam fikir apa dah aku nak buat, apa nak buat. Lepas tu dah book muah. Nanti macam ada muah. Lepas tu saya fikir last minute lah. Saya fikir macam nak pakai inai putih. Comel juga. Tapi sudah je I beli banyak. I beli 3. Saya tak tahu nak mana satu. I think maybe I'll go with this one. Tapi tak tahu juga. If you guys are wondering, dia start confess kat I when I think 2021 30 Ogos. Ya ke 1 September, I tak ingat lah. Dia bagi tahu lah dekat saya yang dia tak kata dia suka saya, tapi dia kata dia nak kahwin dengan saya. Macam I tak pernah cakap ya semua. So lagi 2 hari ni lah I'm gonna see. Oh ya, let's go to buat goodies. Lepas tu kita makan terus lah. Makan lah. Tak. Hai tengok. Ada anjing lah. Hai. So this is the house. Kita ambil kek. Sekarang saya nak ambil kek. Nak mana? Kita ambil kek dengan cupcake. Order sekali je. So tengoklah hasil dia.
Terima kasih. Cantiknya. Cantiknya tapi yang tak mana. Tak tahu yang tak mana. Cantiknya. Cantiknya. Korang cantiknya. Cantiknya. Ayu. Just look at that. Cantiknya. Cantiknya. Walaupun like base dia I request lain tapi dapat live pad. It's okay. Still nice. Tapi sekarang jalan dia dah macam gitu-gitu korang. I takut ni just slide weh. Sekejap. I rasa kejap. Hai korang. Korang dah tengok. Cantik sangat korang. Cupcake cantik sangat. Tak nangis. Kelakar kadang-kadang I rasa macam I ni funny. Maybe sebab I rasa overwhelmed kot. Sabar dik. Jangan main masuk macam ni. So tomorrow is the day. So macam mana ambil cake, cupcake. Lelaki akan bagi saya cake. Saya akan bagi lelaki cupcake. Sebab easy to distribute macam tu. Tapi itulah. Macam mana aku nak simpan ni besar now. I nangis. Sebab I rasa macam I don't know. It's getting real, you know. Sabar. I nak nangis lagi. Dia macam mana? Sebab I buat benda sorang-sorang ni. Saya bukanlah sorang-sorang. I mean like semua benda I buat sendiri. So I rasa macam sebablah ibu tolong saya. Saya tak tahu saya nak ubah sejadah. Dia kelakar je. Mandalah nak sedih bukan sedih. Dia macam tu lah. So it's getting real guys. Kelakar lah Sofia ni apalah. But I'm okay. I'm all okay. I'm okay. Oh, jalan sabar. Korang doakan Triaya. I don't know when will I post this video. Korang doakanlah saya. Doakan saya dipermudahkan urusan sampai the big day, the real day. Yeah, makan. Smile. Smile. Boleh ke? Sedikit ni je. Let it go. Yes. Oh, wow. Okay. The car never brought me anywhere. Wow. Sudah siap. Sekarang pukul 9:45. Hai makan apa? Makan kuih. Kakak nak grade suapkan kakak sikit. Thank you. Mai. Snack. Nina, how are you feeling? You don't know? Mixed feeling.
Like maybe later kat baru. Pasal ini. Kita bikin apa? Lima kereta, benda tu kita tambah kereta jangan lama. Adik duduk sini, dia nampak sini. Adik duduk sini kepala awak. Ada ke bola tu dah tidur awak. Bola lima sini. Awak duduk. Awak duduk. Saya ambil belakang sikit. Ya Allah, kau. Bagus. Sekejap ya. Pandang sini. Siapa nama? Pandang sini, kata tu pandang sini. Okey, ngam. Okey, kami daripada keluarga Sarul Haizat mengucapkan okey, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kami dari keluarga Haizat mengucapkan selamat datang dan selamat Assalamualaikum. Sin itu. Boleh? Okey. Sin take one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga daripada keluarga Sarul Haizat ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga sini dan ucapan selamat bertunang. Alhamdulillah. Okey, kamera? Alright, terima kasih. Cepat. Adik-adik, bapak kak. Lantak buat adik. Bapak adik-adik. Adik-adik. Bagi dia bagi top. Buat tangan. Mesej ke? Sekejap lagi, sekali. Buat tangan ni. Wah. Bye-bye sikit.
Macam ni. Aira nak tunjuk muka Aira ke? Macam ni. Mana? Make picture. Nak main picture. Macam ni. Okey. Oh. Okey. Bukan. Salah. Salah. Macam ni. Dia salah. Adik salah, adik. Bukan. Dia suruh buat macam ni. Bukan. Dia macam ni je. Dia macam ni. Hai. Ni Aira. Okey. Hai. Tunjuk. Anak soya. Soya. Macam. Tunjuk banyak. Hanya. Hai. You are also. Awak rasa nampak muka saya? Oh, me friends. Yang awak zoom sangat tu dah. Oh, bear.